Dan kita mengharapkan pengalaman mereka mendapat tentangan daripada MTEM, daripada pelbagai lagi pihak. Dalam CPTPP, seharusnya mereka berujuk kerana mungkin ada tentangan yang akan memberi kesan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya agak aneh dan agak rasa ralat kenapa tidak diperharusi isi kandungan ini dengan pihak-pihak berkepentingan. Kita ada pakar-pakar ekonomi yang diiktiraf luar negara seperti Prof. Jomo, kita boleh tanya, kita boleh jumpa golongan-golongan yang dulu rapat dengan Dr. Martin Kor, yang memahami selok-belok seni dalam geopolitik, ekonomi, trade war dan sebagainya. Tapi benda ni tidak berlaku. Jadi sikit sebanyak ia akan bercanggah dengan semangat perkara 153. Poin saya is, dalam CPTP kita pun dah kurangkan kita punya ruang. Dengan adanya ART ni kita menambah lagi masalah itu, dan bezanya kesukurangan CPTP itu adalah satu konsensus di antara beberapa negara. Tapi kali ini kita hanya menuruti apa saja satu negara mahu.